pendapat saya, program macam ni sangat bagus sekali. Dan dapat lagi kita mencongkil bakat-bakat baru dalam bidang nyanyian. Dalam bidang nasyid pun yang penting lah meningkatkan naluri dalam hidup kita. So, saya harap projek macam ni, program ni dapat diteruskan lagi. Wallahualam. Melangkah menuju jaya, setiap tapak bernadi mukmin, setiap nadi denyutnya menjulang mukmin sejati, mukmin Kumpulan yang pertama bagi menyampaikan persembahan dia daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Rangin, Kuantan, kumpulan yang beri nama Asyahab. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Nabi salamun alaik, Ya Rasul salamun alaik, Ya Nabi salamun alaik, Ya Rasul salamun alaik, Ya Nabi salamun alaik, Ya Rasul salamun alaik, Ya Nabi salamun alaik, Ya Rasul salamun alaik. Al-Quranul Karim munazzamu ayatan nas. Al-Quranul Karim munazzamu ayatan nas. Likas salamata fid dunya wassalamata fil akhirati. Iqra'ul Qur'an wa la taf'alul munkara. Iqra'ul Qur'an lil yaqulu ummatan wasatan. Asy-syababu tayyibuna yuti'una Allah. Asy-syababu tayyibuna yumassiluna Muhammadan. Asy-syababu tayyibuna yuti'una Allah. Asy-syababu tayyibuna yuhibbuna al-Qur'an. La takunu shababa killatil a'dam. La takunu mutakabbirina. La takunu kusala. La takunu mujrimina. Hafizu ala salawati, iksirul
العبادات والنوافل ضد الشيطان والهوى الحياة المباركة الحياة المباركة اقرأوا القرآن ولا تفعلوا المنكر اقرأوا القرآن ليكونوا أمة وسطا الشباب طيبون يطيعون الله الشباب طيبون يمثلون محمدا الشباب طيبون يطيعون الله الشباب طيبون يحبون القرآن لا تكونوا شباب قلة الأقدام لا تكونوا متكبرين لا تكونوا كسالى لا تكونوا مجرمين يا Sekian wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum asyabab. Ya, pembuka tirai bintang nasyid mukmin peringkat negeri Pahang yang berlangsung di Kuantan ini. Apa perasaan? Dah habis Dah habis segala gemuruh anda. Baik. Sebagai pembuka tirai persembahan pada petang ini, saya rasa nak bagi satu komen yang sungguh memberangsangkan persembahan kamu Syabab. Ya. Kalau kata nak kita tengok dari aspek suara utama, saya suka solo. Cuma mungkin boleh diperbaiki taranum-taranum. Tahu kan lagu-lagu lenggok-lenggok, sebab ini adalah sebuah lagu Arab, seni kata Arab. Dan kalau boleh sebutan-sebutan lahjah Arab itu boleh diperjelaskan lagi ya cikgu. Sebab kita tengok berdasarkan lirik lagu dan juga sebutan-sebutan solo, dia ada sedikit kekurangan di situ. Tapi saya nak puji suara kamu sangat sedap. Cuma lepas ni mungkin boleh berlatih lagi dari segi lenggok. Tahu kan lenggok suara, lenggok macam lagu Quran itu. Ya? Alhamdulillah. Dan kalau disentuh pula dari segi suara latar. Suara latar kamu juga bagus sebab semua suara melodi kamu, suara 3, suara 5, kalau ada fifth voice kamu pun saya rasa semua blend tadi. Tak ada yang kita boleh kata ada cacat cela, kesumbangan ke apa atau apa-apa. Sebab di telinga saya rasa persembahan kamu, walaupun kamu adalah pembuka tirai, kamu telah memberikan satu persembahan yang terbaik.
pada petang ini. Tepukan untuk peserta kita yang pertama ni. Okey, saya rasa itu saja. Tahniah. Teruskan kecemerlangan dan persembahan-persembahan kamu yang terbaik selepas ini. Dan kita akan dengar komen-komen daripada juri yang lain pula. Assalamualaikum kumpulan Al-Shabab, cikgu dan adik-adik. Saya menilai dari segi aspek persembahan ya. Alhamdulillah lah nampak persembahan adik-adik kemas pada hari ini. Seperti kata juri yang pertama tadi, memberikan komen yang begitu positif untuk adik ya. Saya harap kumpulan yang selepas ni jadikan kumpulan yang pertama ni sebagai benchmark. Lepas ni make sure adik buat lebih, kalau boleh lebih bagus lah kalau nak bersaing kan. Dari segi kostum pula nampaknya begitu kemas seragam semua. Jadi ini adalah kostum yang biasalah kita tengok dalam pertandingan nasyid kan. Jadi saya tak nampak ada cacat celanya di situlah. Okey, itu sekian komen saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan Syabab SMK Bukit Rangin ya. Jadi sebenarnya dalam pemerhatian saya, ramai peserta ini ya, secara umumnya saya survey, banyak dah saya nilai di peringkat kategori nasyid peringkat negeri sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran peringkat negeri Pahang. Jadi bagi lagu yang dipilih adalah dalam bentuk tradisi ini, jika boleh ya, sebab tadi komen yang positif dah ada, jadi jika boleh kita pelbagaikan sedikit dari segi rentaknya supaya dia nampak bervariasi ya. Mana kalau kita tengok lagu ni kalau boleh dia punya form rentak dia lebih kurang 3 cantik dengan bridge yang sangat sesuai di antara satu sama lain. Jadi boleh diperbaiki jika terpilih ya. Assalamualaikum.